Benda baik memang kena paksa. Kalau kita selalu dengar kan, tak apa, semayang nantilah bila sedia, nantilah bila free, bila ada waktu lapang. Baca Al-Quran bila waktu lapang. Maksudnya kita nak buat benda baik tu sentiasa bagi alasan. Tapi kita nak dapatkan berkat, dapatkan waktu lapang, keberkatan masa tu, Allah akan bagi bila kita paksa. Bila kita paksa diri buat benda tu, InsyaAllah memang automatik. Apa yang Fiza lalui, apa yang Fiza mengalami kan, alami. Bila Fiza nak buat sesuatu, tapi Fiza cakap, ya Allah, bagi aku masa, aku nak buat. Tapi macam tak jumpa jawapan tau. Dia macam sentiasa tak ada masa. Tiba-tiba nak buat benda tu, tiba busy. Ada je benda datang yang buat kita tak boleh buat benda tu kan. Tapi bila Fiza cuba ketepikan sikit hal dunia, benda-benda dunia, kerja ke, bisnes ke apa, Fiza paksa baca Al-Quran. Walaupun satu muka surat je. Tiba-tiba masa tu dia jadi lapang. Macam tenang, lapang, tak ada pressure. Tu yang Fiza rasa macam, oh, benda baik ni, dia bukan kita niat akan buat benda baik, terus datang benda tu, terus boleh buat. Benda baik kena paksa. Sebab dalam dunia ni, kita bukan hidup, bukan manusia je kat dunia ni. Ada makhluk halus, ada jin, setan, iblis. Apa diorang punya tugas? Untuk sesatkan, sesatkan umat Nabi Adam, cucu cicit Nabi Adam. Sebab dia iri hati, dia hasad dengki dengan Nabi Adam. Betul? Allah perintahkan iblis, jin, setan sujud dekat depan Nabi Adam. Tapi iblis tak nak dengar. Dia tak nak buat. Sebab aku lebih mulia. Iblis cakap, aku lebih mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam apa dia buat daripada tanah? Aku dia buat daripada api, bercahaya. Betul? So dia dah berjanji, aku akan sesatkan umat Nabi Adam atau umat Nabi Muhammad, Nabi Adam. Umat Nabi Adam dengan hasad dengki ain. Hasad dengki ain. Sebab tu memang kena sentiasa cuci hati kita, fikiran kita. Nampak orang bahagia, orang senyum,